Hai semua, kita akan masak ayam masak merah. Pertama kita potong ikut suka. Lepas tu masukkan kunyit, garam. Lepas tu kita boleh gaul bagi rata. Lepas tu kita masukkan ke dalam minyak yang panas. And then korang boleh tengok dia rasa dalam masak-masak tu tengok golden brown, kita dah boleh angkat. Lepas tu kita masukkan bawang besar kisar, cili kering kisar, jenama anaris. Kita masukkan, kita gaul-gaul bagi rata. And pecah minyak, kita masukkan lagi 2 batang keping, sos cili 2 sudu. And then sos tiram 2 sudu. Kita gaul lagi bagi rata. Lepas tu kita masukkan serbuk perasa, gula 1 sudu. And then kita gaul bagi rata. Kita tengok texture macam tu, kita boleh dah letak bawang bagi signature dia sedap. And then lepas tu letak ayam. Kan sudah siap untuk menu hari ni.